main social media, post video, boleh buat 25 juta. So kita tengok balik macam mana Pinyang ni dia boleh buat sampai level macam ni tak sampai 7 tahun. So kumpul-kumpul duit, ada duit sikit, dia sambung belajar dalam bidang marketing. So dia dapat intern dekat WeChat, dan waktu tu WeChat pun bagilah dekat dia satu job, satu projek yang dia kena handle division food app. Dekat sana lah dia expose tentang food app, buat posting apa semua. Lepas 3 tahun dia pun fikir sampai bila nak kerja ni. Since dia pun dari Penang, dia pun dah boleh lah menulis sikit pasal makanan. So dia belilah domain penangfoodie.com. Dia start buat post-post makanan sedap Penang macam tu lah. So dia buat full time dengan adik dia. Dia pas start review kedai-kedai makanan serendah RM50. Dan sekarang rate yang dia charge SME lah, bisnes-bisnes kecil, dalam 3 ke 4 ribu. Tapi dia pun buat juga review-review free, penjajah tepi jalan nak support bisnes-bisnes depa grow. So fast forward, bila depa buat benda ni, depa start publish video, pandemic hit. So depa pivot, depa start buat podcast. Dan depa berjaya jemput owner T-Life dan juga Buzz Bear, which is Luke Holding lah, atau Brian Lu. So Pinyang pun test lah jemput Brian Lu ni ajak makan. Sembang-sembang, Brian Lu kata dia pun macam minat juga nak buat company media, company buat review. And then dia offer Pinyang, you nak jual tak sikit? Pinyang kata ni jackpot lah. Dan Pinyang jual almost 40%, dalam 40% lah. Bahagian Pinyang dia jual, dia dapat dalam 3 ke 4 juta ringgit. Banyak lah. Waktu tu umur ke saya tak sampai 30. Kalau waktu tu dia buat 3 ke 4 juta, sekarang Pinyang akan buat 30 ke 40 juta. Dia post dekat social media, dia nak apungkan company dia, Good Foodie Media, masuk dalam pasaran bursa. Kita tengok nilai syarikat dia, anggaran dalam 100 ke 180 juta ringgit Malaysia. So kalau Pinyang ada 21%, busuk-busuk pun dia akan buat 30 ke 40 juta ringgit. Dan sebenarnya kita pun boleh tumpang Pinyang untuk beli saham dia sikit dalam IPO ni. Dan ilmu ni lah kita ajar dalam komuniti niaga saham, cara untuk beli saham IPO. Contoh company Next Pinyang, dia pun famous, company dia pun boleh buat duit. Why not kita beli sikit, kita tumpang kekayaan dia.